Kembali lagi di Zenta Gaming. So, apa khabar korang semua, sihat? So, dalam video kali ini Zenta akan senaraikan kereta-kereta dalam Fast and Furious dekat dalam satu account ni. So, sebelum kita teruskan, korang jangan tekan button subscribe, like, comment, share. Yang belum tahu, korang kena tahu. Yang dah tahu tu, korang boleh tengok sampai habis and support je ya. Tekan button like dulu, okay? And share ke kawan korang. And jangan lupa komen kereta mana yang paling korang minat dalam video ni. And then, Zenta minta korang bagi dia punya nama. Zenta malah nak sebut nama sebab kereta-kereta ni memang dah famous. So kalau korang betul sebut nama kereta-kereta dalam ni, kereta-kereta Fast and Furious ni, korang sebut betul kat komen, Zenta akan like komen diorang and kita tengok mau tak dapat hadiah. So guys, sebelum tu let's go, kita terus kereta yang pertama. Kereta yang pertama kita ada korang tahu kan, ni dalam Fast and Furious yang kedua. Nama dia, yang bawa kereta ni adalah Suki guys. So ini adalah contoh video. Okay, kereta ni sebenarnya Zenta jual tau. So kalau korang nak beli, korang boleh direct PM Zenta dekat TikTok. Zenta jual satu kereta ni murah je, murah gila, RM10. Siap dapat spek longgok, polis dengan desainnya sekali lah, murah. So kalau kat PM dulu Zenta ada jual juga kereta siap asas dengan desain. So guys, ini adalah kereta pertama. So Zenta nak korang komen apa nama kereta ni. Yang setahu Zenta bagi keluar, dia Mazda. Kalau betul, korang senaraikan. So let's go. Ush, laju. Tapi satu je lah, dia akan sangkut kat gear bak dah silap. Sebab apa? Sebab tak setting gearbox. Korang kena setting gearbox sendiri lah. Kalau nak Zenta bagi gearbox boleh, upah lah RM15. Satu kereta RM15 lah set gearbox. Gitu. Okay, ini adalah kereta seterusnya. Hei, ni kalau korang tak tahu kan, maknanya korang memang tak tengok langsung lah Fast and Furious kan. So, kereta ni memang Brian O'Connor. Memang kereta dia banyak dalam video ni. Dalam Fast and Furious yang kedua juga. Kereta ni memang famous lah. Dia buat dalam misi rempakan masa tu. Misi kena kejar polis lah. Kereta ni laju. Laju gila. Sekejap lagi yang dah tunjuk, memang pergi laju gila. Okay, so dah siap polis, siap design. RM10 je guys, apa lagi korang nak? Murah. So kalau korang nak buat spec drift, korang just tambah RM5 je, RM15. Buat spec drift ke, spec longgok, siap gearbox ke, tambah RM5 je. Kini macam upah lah kan. Sebab apa, korang boleh komen, tak pun korang pergi TikTok Zenta, korang DM. Nanti Zenta akan saya tepi lah siapa yang betul-betul nak. Zenta tak nak korang tak jadilah, malas dah main-main ke, tak ada ya. Okay, nampak kita akan try. Air. Ni apa pasal ni? Air. Okay. Ni kenapa ni tak boleh gerak? Oh my god. Baru nak tunjuk kelajuan dia. Ngebak ke ni guys? What happened? Tersangkut. Dah bagi dia. Anjay. Apa yang terjadi ni? Sekejap. Ish. Dah keluar balik, masuk balik pun ngebak ke? Tak apalah, kita try keluar. Aish. Tak gerak. Dah baik lobby pun kita tak gerak. Okay, tak apa. Ini ada masalah teknik ke tak apa. Yang penting kereta ni jalan sebenarnya. Saya dah pernah try dah. Okay, sekarang kita ada kereta yang paling ini dalam cerita Fast and Furious yang pertama guys. Kalau korang tahulah, ni semua orang tahu kan Mazda apa kan. Kalau korang tak tahu, korang bukan minat kereta lah. Yang bawa dia adalah Dominic Toretto guys. Yang botak tu, sadar tu. Dia bukan The Rock lah. The Rock lain. Ni memang lawa lah kereta dia ni. Dulu aku minat gila dengan kereta Mazda ni. Yang Mazda apa, Zenta nak korang komen. Hei, gila gempak tu. Okay, sebab dia lampu pun boleh tutup buka. Design macam ni. Ni laju juga. Sekejap lagi saya tunjuk. RM10 je satu kereta guys. Kalau korang ambil semua, Zenta bagi harga murah gila, combo. Lepas tu siap korang dapat nombor Zenta lagi tau. Sebab korang kena berurusan dengan Zenta kan kat WhatsApp. So siapa yang nak nombor Zenta boleh lah tu. Tapi kalau korang spam call ke, spam chat ke, memang minta kena block lah. Gila lah. Lampu dia comel guys. Okay, so just korang komen je apa nama kereta tadi yang sebelum ni dengan kereta selepas ni. Zenta akan review. So jom kita tengok kelajuan dia. Wish, nampak
Pergi siau. Pick up ada. Belum bagi gearbox betul lagi. Kalau bagi gearbox betul 600, 700 tak lari ni. Ni dah 400 lah. Weh, gila laju ni. Kita dah meet kereta ni. Laju. Kita fast and furious semua laju guys. So guys, korang try lah bagi sekali. Korang apa yang aku nak cakap sebenarnya ni. Kalau korang kumpul dekat sekolah, wish gila lah. Kau cukup tau. So ni kereta hijau ni kita bayar kena lagi ni, tapi ni dia tak banyak sangat dalam scene. Dalam fast and furious yang pertama tu dia ada scene awal-awal je, lepas tu kita dia dah rosak sebab dia guna turbo nitro dia banyak sangat. So kereta dia terbakar, lepas tu kena letupkan tak tu. Kalau korang tengok lah, korang tahulah apa kisah kereta ni kan, sekejap je. Tapi kereta ni laju jugalah. Tak silap aku Mitsubishi apa dah, korang komen. Dia entah selalu korang komen kan kalau korang tahu. Kalau korang tak tahu korang search, mata dapat hadiah kan. So kereta ni pun kira famous lah juga. Sebab dia pembuka cerita tu kan. Pembuka cerita dia dah guna kereta ni. Okay, bayar corner. Gila lah. So kita tengok kelajuan dia. Lawa guys kereta ni, warna hijau. Bunyi dia sedap. Korang kena cuba, kena tengok. Pergi laju. Macam biasa 400. 300 lebih. So kalau setting gearbox okey lah, 600 boleh cecah. Macam Zenta setting gearbox Wira dulu. Biasa memang kalau setting gearbox tak betul dia 300 lebih je. Nanti kalau setting gearbox okey 600. Rem dia bersinar-sinar. Mana nak dapat RM10 rem ni rem mahal tau. Rem coin tau sebenarnya. Rem coin. So inilah. Tak nak cakap banyak lah. Kalau korang tak tahu, memang pelik lah. Kalau korang tak tahu, korang boleh delete CPM sekarang Ini adalah kereta Supra. MK berapa Zenta tak nak beritahu. Zenta nak korang cari sendiri. Ini yang keberapa. Ini adalah kereta Brian O'Connor juga. Ini kereta paling famous Zenta rasa. Memang paling famous. Paling laju kan. Kereta paling lawa. So memang sampai ke kereta-kereta lain pun, kereta Wira, kereta apa semua tiru design kereta ni. Sebab gempak kan, sebab lawa tengok kena dengan orang dengan hijau dia tu. Meremat baik. Meremat tu apa pula? Menyembat guys. Apa tu? Tak tahulah. Menyinam, menyala apa semua dah. So ini kereta ni pun laju juga. Kalau korang set gearbox lah. Okay, kalau korang nak Zenta set gearbox macam biasa lah, Zenta cakap upah sikit kan. Boleh ya Zenta bagi gearbox paling laju ni. Okay, laju doh. 400. Ini boleh bagi 700 je, Zenta yakin ni. Gila, lawa doh. Rem dia ada 3 beradik punya meter tau. Allah Akbar. Okay, ni kereta yang terakhir. Nissan Skyline R30 berapa? R3 berapa? Cuba korang komen. Ini adalah kereta, kalau korang nak tahu, memang famous jugalah. Ini kereta terakhir Brian O'Connor iaitu Paul Walker. Sebelum dia pergi meninggalkan kita semua. Tragedi yang dia accident betul-betul meninggal lah, betul mati lah. Inilah kereta terakhir di dalam siri Fast and Furious berapa tak ingat lah. So memang laju gila kereta ni. Memang sampai ke real life pun ada yang buat design macam ni tau. Dekat kereta tak silap aku Saga, Myvi, Wira buat design macam ni. Gila famous tak famous. So korang komen lah apa nama kereta ni. So let's go. Semput-semput sikit. Cuba try manual. Manual boleh bagi. Tapi macam biasa lah, gearbox tak bagi lah. Kereta je RM10. Design macam ni bukan senang kan nak buat. RM10 je, harga murah. Harga paling murah. Korang beli kat Zenta je guys. Bancang macam kereta ada lagi. Nak mari Mira ada guys. Korang join live Zenta dekat TikTok. Korang boleh follow. Sebab Zenta ada buat live TikTok. Jual kereta account dengan buat event dalam tu sekali. Event dalam live. So kalau korang free, korang masuklah Zenta buat setiap malam. Korang boleh follow. Okay guys, itu sajalah kereta-kereta Fast and Furious. Zenta bagi tahu, ramai yang dah tahu kan, sebab kereta ni dah lama kan. Tapi Zenta just nak bagi tahu lagi sekali kepada yang tak tahulah. So Zenta pun jual kereta ni. Kalau korang nak berminat, kalau korang berminat boleh PM Zenta direct dekat TikTok. Kalau serius buyer lah, Zenta akan bagi nombor Zenta. So guys, terima kasih kerana menonton. Korang jangan lupa follow TikTok Zenta sebab Zenta live dekat situ. Live Zenta main event, buat konvoi apa semua kat situ juga. So guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi next video. Terima kasih kerana tonton sampai habis. Assalamualaikum.
One peace, one love. Terima kasih guys, sayang korang semua. Bye bye.